InsyaAllah adik. Nak sebarkan dengar macam senang. Tapi macam itulah. Nabi SAW kita yang cakap sempurna dari wahyu dan hadis pun dia benci. Kita umat yang pendosa. Tapi itulah kemanisan iman. Sunnah ni bukan benda-benda yang sedap je. Sunnah ni merupakan sunnah-sunnah pahit yang dilalui oleh baginda SAW. Hanya kita dapat rasa bila kita buat dakwah ikut cara Nabi. Ajak orang dengan kasih sayang, ajak orang kembali bertobat pada Allah. Walaupun keadaan kita pun masih lemah, kita dulu pernah jahil dan baru nak berubah, tapi ia tak menghalang untuk kita sentiasa mengajak. Dan kita mengajak tu bukan nak kata kita dah bagus, tapi Allah SWT janji barang siapa yang banyak mengajak orang buat baik, maka Allah akan baikkan dia dulu. Siapa yang ajak orang mencegah dari buat kejahatan, maka Allah akan bantu kita untuk tinggalkan kejahatan kita. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa, itu memang kemanisan. Bila kita diuji dalam kesusahan menyampaikan dakwah, sebenarnya bagi kita seronok bila nak bangun tahajud tengah malam menangis, bayangkan macam mana Nabi SAW kita pernah dibaling batu, dibenci, diugut bunuh dan macam-macam lagi lah. Macam abang dulu kat sini Puncak Alam pun pernah ajak anak-anak muda itikaf kat surau semata-mata mudah nak bangun subuh berjemaah. Maka pernah diugut oleh bapak dia orang nak bunuh abang, nakkan abang buat ajaran sesat. Tapi dia lupa, bila dia nak mati, dia tak terfikir anak dia tak pandai baca Al-Fatihah, macam mana nak solatkan jenazah bapak dia. Dia tak faham anak dia berdating, merogol anak-anak umat Islam sendiri. Ini kita risau tanah-tanah diceroboh. Tapi tengoklah, seriously, cuba kita tengok dekat universiti-universiti berapa ramai anak-anak muda Islam sendiri yang anu dia sendiri diceroboh oleh anak-anak lelaki Islam sendiri juga. Bukan orang kafir yang rogol dia orang, bukan orang kafir yang pecahkan darah anak-anak Islam, kita sendiri juga kan, umat Islam sendiri juga. So macam mana kita nak direspek, macam mana kita nak dihormati, macam mana kita nak dicontohi oleh orang kafir. Sebab tu ni kita kena cuit balik, hidupkan bateri umat Islam balik. Kita mengajak, menyeru, merayu, memujuk supaya kembali pada ajaran Islam yang sebenar. Jaga solat, tutup aurat sempurna, tutup aurat yang sempurna, bukan bertudung semata-mata, tutup aurat yang sempurna, menjaga hak suami jangan ditayangkan pada lelaki-lelaki lain. Sebab abang pernah lalui kehidupan macam ni, berdepan dengan keadaan-keadaan yang merosakkan iman kita. Laki-laki jadi rosak iman bila duduk dalam suasana wanita-wanita lelaki bercampur yang bertudung tapi nampak aurat-aurat yang tak tertutup. Itu boleh rosakkan iman tanpa kita sedar. Bila iman dah rosak, nak bangun solat pun malas, baca Quran pun malas, nak jadi suami yang soleh di rumah pun malas. Maka sikit demi sikit iman kita terhakis, maka hancurlah rumah tangga. Inilah punca sebenarnya. Jadi inilah kita nak cegah dulu. Bukan tangkap orang buat salah terus denda hukum. Kita cari punca dia. Punca macam mana iman boleh rosak. Benda-benda macam inilah. Jauhi benda-benda dalam suasana boleh merosakkan iman. Jauhi suasana-suasana ataupun dalam pemakaian-pemakaian yang boleh merosakkan pemandangan mata-mata seluruh Islam kita sendiri. Yang tak sempurna iman kita jika kita tak kasih sayang sesama Islam. Jadi jika kita berpakaian yang boleh merosakkan pandangan orang lain, kita tak kasih sayang mereka, maka tak beriman kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi hari ini kita sama-sama seru, sama-sama ajak. Tak perlu nak tunggu kita jadi ustaz. Kita hanya lahir sebagai umat Islam pun dah ada tanggungjawab besar dah. Ustaz tu hanya gelaran untuk orang yang ada ilmu, menyampaikan ilmu fikah, ilmu tajwid dan sebagainya. Tapi sebagai kita orang awam yang pendosa ni, seperti mana kaum jahiliah, bila mereka masuk Islam, hari pertama lagi mereka dah bawa 9 orang masuk Islam. Macam Sayyidina Abu Bakar, hari pertama masuk Islam, dia bukan ustaz, dia sahabat Nabi yang dulunya kafir. Bila dia beriman, hari pertama dah bawa 5 orang masuk Islam. Hari kedua bawa 4 orang lagi. So dalam masa 2 hari, within 2 days, dia dah bawa 2 orang, 9 orang sahabat dia masuk Islam. Kita ni dah bertahun-tahun Islam. Nak ajak orang Islam sendiri pergi masjid pun payah. Nak ajak kawan-kawan sama Islam wanita untuk tutup aurat pun payah. Sebab apa? Iman kita ini dah teruk. Sebab suasana ini, suasana Yahudi Nasara telah menghantui kehidupan kita. Kita dah rasa itu macam budaya dan itulah keselesaan kita. Jika ada kawan-kawan kita dah mula berubah, dah mula nak bagi diri, tengok dia berubah sikit, berjanggut sikit, bertudung labuh sikit, oi ustazah. Inilah dialog-dialog yang buatkan Allah murka. Kita peli-peli. Jadi sama-samalah kita. Pertama sekali kena watawasabil haq, sampaikan kebenaran dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hikmah, dengan penuh merayu. Lepas tu watawasabil sabr, dengan penuh kesabaran. Orang yang kita dakwah tu pun mereka kena sabar supaya jangan ikut nafsu, dan kita yang pergi dakwah ni pun kena sabar. Kadang-kadang orang tak suka, orang benci, macam-macam cacian orang. Pernah dulu zaman Nabi dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang musyrikin. Ini depan mata kadang-kadang sedih, dibenci oleh saudara sendiri,
dibenci oleh adik-beradik sendiri, di pulau oleh family sebab tengok kita dah berubah, bini dah bernikah, kita dah berjanggut, nak balik kampung raya pun diorang malu nak terima. Abang lalui semua tu dek, tapi abang tak ada rasa benci pun, tapi abang jadi macam satu kemanisan bila malam hari kita bangun nangis sebut nama Nabi, baru kita bayangkan macam itulah susahnya Nabi kita menyampaikan agama supaya hari ni kita boleh Islam. Jika Nabi tak susah payah dulu, kita mungkin duduk kat batu kek tu sembah patung batu yang emas tu. Tapi kena pengorbanan Rasulullah SAW ini, kita kenal Islam, kita kenal Idul Fitri, kita sambut raya, tapi kita rosakkan Idul Fitri dengan hiburan-hiburan lara. Kita jadikan Idul Fitri macam sambutan Christmas, sambutan Guangkis Pacai dengan mercun siang malam tak habis-habis. Tapi nak pergi Gaza perang takut pula kan. Berperang kat kampung sendiri, orang nak sembahyang tarawih pun mengganggu, nak sembahyang subuh terganggu, nak dekat subuh pun main mercun lagi. Padahal itu ajaran-ajaran orang-orang Majusi, membakar-bakar api, berhibur-hibur lara ni cara Yahudi, Nasara. Allahu Rabbi. Jadi kita yang banyak tersasar, kita kena U-turn balik dan sambil tu kita ajak. Jangan U-turn seorang-seorang. Tinggalkan saudara mara adik-beradik dalam keadaan jahil. Kita ajak mereka bersama. Sampaikan bagi fikir risau bimbang bagaimana kalau kita mati tiba-tiba malam ni. Adakah agama ada kat diri kita ni selamat kita di alam kubur? Suami risaukan isteri, isteri risaukan suami, sama-sama muzakarah kat rumah. Tiap-tiap malam sebelum tidur 1 jam atau setengah jam kumpul ahli keluarga, bincang muzakarah macam mana jika kita mati dengan amalan kita ni, solat dilengah-lengahkan, aurat tak tutup sempurna, dengan riba, dengan rasuah, dengan mencaci maki, dengan mengumpat ni, jika Allah tarik nyawa kita malam ni ataupun malam ni Allah nak bukan Malaysia dengan tsunami ke apa, jika ratusan ribu mati, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah, nak buat bekalan agama yang Allah dah sempurnakan melalui ajaran Nabi SAW. Tapi kita tak ambil cakna benda ni. Kita rasa nak sempurnakan SPM kita, sempurnakan lesen memandu kita, sempurnakan itu ini, tapi kita lupa nak sempurnakan agama yang sebenar-benar jadi bekalan bila kita mati. Dah depan mata jelas, setiap orang mati tak ada yang bawa dunia masuk kubur dia. Bawa duit sepusen pun tak ada. Semua tinggal kat dunia, yang kita bawa apa? Iman dan amal kita. Bahkan saudara mara, keluarga, suami, isteri, anak pun akan tinggalkan kita seorang-seorang dalam kubur. Harta pun akan ditinggalkan, kereta yang kita bawa kita pun balik, jenazah pun balik, apatah rumah, banglo kita pun tinggal kat rumah, tak ikut pun pergi kubur. Kita sibuk nak bayar rumah, rasuah-rasuah riba tu semua, tapi rumah tu tak duduk pun ikut kita pergi kubur, duduk kat rumah tu. Maka dia sedia untuk terima orang-orang baru akan menghuni dia, dan penghuni yang baru pun akan tertipu daya juga. So kita dalam kubur akan berhadapanlah dengan kebenaran yang selama ni kita remeh-remehkan. Allah. Jadi sama-samalah kita renung. Abang pun cakap untuk dia abang juga, untuk kita sama-sama. Sebab apa umat Islam ni semua bersaudara. Maka ini tugas sama kita untuk mengingatkan. Supaya Allah hadirkan rasa kasih sayang sama kita semua umat Islam. Supaya datangnya rahmat Allah. Maka bila rahmat Allah dah turun, maka jauhlah segala bencana dan bala-bala yang hari ini banyak melanda. Api lah, air lah, macam-macam Allah bagi ujian tentera-tentera Allah. Tak sabar-sabar nak binasakan manusia yang lupa pada Allah. Jadi sebelum benda tu datang lagi dan lagi, kita tarik semula benda ni dengan cara hantar dekat langit amalan-amalan yang menggembirakan Allah. Bila amalan-amalan yang menyakiti Allah naik ke langit daripada umat-umat Islam sendiri, maka Allah turunkan bala dekat negara-negara umat Islam. Ini kita kena kembali pada Allah, kembali pada fitrah kita, yang ini agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan keterangan yang jelas dan nyata, bukan pergi sembunyi-sembunyi duduk kat gua-gua. Nabi SAW bawa dakwah dari masjid ke rumah-rumah, pergi rumah, ajak orang dengan terang-terangan. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Inilah jalanku, Nabi Muhammad kata. Mengajak manusia kepada Allah dengan keterangan jelas dan nyata, bukan sunyi-sunyi sampai jadinya ajaran sesat. Kita terang-terangan, kita ajak orang semayang berjemaah, berpuasa berjemaah, pergi haji berjemaah. Tapi ini, itulah abang pun pernah lalui kesesatan juga. Di atas kesedaran itu kita sama-sama fikir. Agama ni bukan terus menghukum. Kita bagi peluang. Nabi SAW dihadirkan oleh Allah sebagai Rasul untuk bagi peluang kepada pendosa supaya mereka ada peluang untuk bertaubat. Bukan hukum mereka, kau ni ahli neraka. Tak ada. Nabi bagi peluang. Besar langit pun dosa kita jika kamu sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan paling Allah suka kamu bertaubat dan ajak orang lain bertaubat. Sampai kamu berdua jadi kekasih Allah, maka Allah akan kasih pada kamu yang mengajak orang itu kembali pada Allah. Ini cara kena ajak. Tapi mujahadah lah. Bukan untuk syok-syok sendiri. Agama bukan untuk syok sendiri. Kalau syok sendiri, Nabi-Nabi dulu dah duduk dalam gua seseorang. Tapi seluruh Nabi-Nabi diuji untuk jadi kekasih Allah. Di samping baiki diri, kena ajak orang kembali pada Allah. Dia tak boleh syok-syok seseorang, belajar agama seseorang, tak boleh. Dia kena sebarkan. Allah kata. InsyaAllah Wallahu a'lam bisawab.